Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to channel Cemboy Gaban. Alhamdulillah, hari ni hari yang keempat kita duduk dalam buat ni. Tadi Gaban ada sarapan pagi, macam biasalah, bubur ikan, dan kita dah mandi, dan doktor pun dah buat lawatan. So doktor ada buka kita punya plaster tadi, dia tukar yang baru. So apa kata doktor tadi, insyaAllah pada pukul 6 petang ni Gaban akan discharge. Lagi seminggu kita akan datang balik dan buka jahit. Dan doktor pesan 2 bulan tak boleh pijak. Jadi sekarang ni Gaban kelaparan. Walaupun dah sarapan, tapi kita masih tak cukup. Rasa macam nak turun bawah pergi makan lah. Tapi malas pakai tongkat. Kalau pakai tongkat nanti dia berdenyut tau. Doktor pesan kaki kena tinggi-tinggi. Jangan malas, kalau ke bawah nanti dia bengkak. Alhamdulillah, berita baik hari ni kita akan discharge pukul 6 petang. Tapi tak tahulah, proses nak keluar hospital ni makan masa juga rasanya. Mungkin malam jugalah. Tapi yang penting hari ni discharge. So kita dah sarapan pagi, dah mandi apa semua, dah tukar baju. 4 hari 1 baju. Hari ni baru tukar baju baru. Malah nak bawa banyak. Kita pun kat sini tak ada peluh-peluh, tak ada bau busuk pun, duduk dalam aircon je kan. So rasa macam nak turun bawah je guys, nak makan sedap sikit lah. Jom. Ok guys, Alhamdulillah sekarang ni Gaban berada di kantin bawah ni. So kita makan bihun goreng dengan ayam goreng. Tadi dah sarapan guys, tapi lapar pula. Hari ni hari terakhir, jadi kita sarapan lebih sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jom makan guys. Alamak, pedas pula. Gaban tak minat makan pedas-pedas ni. Bila dah bayar nak macam mana, makan jugalah. Okay guys, tadi kita lah sarapan dekat bawah. Lepas tu kita naik atas, terlelap jap untuk bangun-bangun tengok ada makanan. Makan tengah hari sudah sampai. Biasalah lauk kita ikan. Ikan. Gaban suka makan ikan lah. Jadi setiap menu ikan semua Gaban ambil. So ini adalah makan tengah hari yang terakhir lah pada hari ni. Sebab pukul 6 nanti kita dah discharge. Sebelum discharge rasanya sempat makan malam kan. Selamat tinggal makanan-makanan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Kalau boleh tak jumpa dah. Maksudnya kalau jumpa ni masuk buat lah nanti. Kalau boleh tak nak dah. Okay guys, cuba makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Macam robot dah. Okay, jom kita makan. Okay guys, alhamdulillah lepas kita makan tengah hari tadi, lepas tu kita solat Zuhur, lepas tu kita lepak-lepak jap tengok TV, kasih makanan tu hadam, lepas tu kita tidur. Duduk buat tak ada lain guys. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Tu je lah. Kita nak bagi rehat kan. Nak bagi rehat, bagi tulang tu cepat sembuh. Jangan banyak bergerak. Kalau kat rumah, kejap pergi mengoleh, kejap pergi sana, kejap pergi sini. Ada je aktiviti nak buat kan. Duduklah buat ni, tak boleh buat apa. Kita kena duduk je sini. Nak keluar sana je, nurse tanya, hai nak pergi mana? So banyakkan rehat lah kat sini. Makanan petang dah sampai. Kejap lagi makanan malam sampai. InsyaAllah sekarang ni pukul 5 suku. Sekejap lagi pukul 6 last ubat. Lepas tu kita dah boleh discharge. Kawan pun dah call mama, suruh datang cepat-cepat sikit. Last punya ubat nanti kita terus balik. Nak balik ni nak singgah mama je. Nak makan rawat toseh. Lama tak kena rawat toseh. Sonok duk ubat ni. Makan tidur je. Tapi nanti nak comeback balik and exercise balik. Otot semua dah ketat, apa semua kan payah. Tapi apa-apa pun, yang penting hari ni dah boleh discharge. Alhamdulillah. So guys, nantikan video Gaban discharge. Makan guys, tadi kita lepas makan petang, santai-santai sekejap je dah sampai makan malam pula. Gaban dah cakap dah guys, kat sini tak ada lain. Makan, tidur. So nasi macam biasalah sayur. Punya lauk macam biasa juga, ikan masak apa tak tahu. Semalam Gaban main order je dengan ikan je, on. So dengan buah payah apa? Dengan sup. Air macam biasa lah. Kotak dia bagi. Macam boleh lah. Guys, kita makan dulu. Sekejap lagi pukul 6 masuk ubat antibiotik last kopi. Lepas tu dah boleh balik. Mama pun dah on the way. Kita makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makan kali terakhir untuk hari ni. InsyaAllah tak nak makan kat sini dah. Kalau makan kat sini maknanya ada hal lah tu, sakit. Mudah-mudahan depan ni lihat sampai sudah. InsyaAllah. Sup ni susah pula buka. Okay, tuang sikit. Okay, jom makan guys. Lauk kita ada ikan ni. Favorite Gaban ikan ni. Kamu suka makan ikan. Korang suka makan apa? Dia ajak borak pula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini makanan terakhir pada hari ini guys. Ikan je lah.
Ikan ni pun nak jemur tengok orang bandar. Sedap. Ni seronok dah buat ni. Makan dia. Okey, makan sekejap Okay guys, sekarang ni kita sedang menunggu kehadiran nurse untuk memberi last ubat sebelum kita discharge. Sementara tu kita tengok TV dulu lah. Apa lagi nak buat? Tu dah kedengaran nurse datang. InsyaAllah. Bukan dia lah, tu mama lah. Hai man. Hai jam. Dah. Ma, mau pergi bawah setel bil dulu. Pada makan lah. Oh, makan malam siap. Sebelum apa? Sebelum Farmasi dia? Bukan, masih dekat bil bawah ke? Satu tu? Tingkat satu Dekat tangga tu lah. Tak, dekat tangga tu. Ya, pakai dekat ni. Di sini lah. Aku sangkakan nurse nak bagi ubat. Rupanya mama dengan Cem dengan Mel dah sampai. Ya, mama settle bil dulu. Yakin nurse datang bagi ubat, dah boleh balik. Mama dah ambil wheelchair guys. Wheelchair. Tak ada lenguh kaki. Guys. Dah siap? Dah. Tak payah kat bayar. Tak payah kat. Tak payah bayar? Tak payah pakai. Tak ada bayar. Pin. Hai, deposit tak ambil? 500? Dah tutup hari ni. Oh, kalau bayar nanti lah. Nanti kena datang lain kali. Cepat sikit pergi. Lambat orang datang. Cabut jarum tak sabar. Ma, petikkan aircon sekejap. Last panas pula. Kalau sakit sorry ya. Kalau ada bulu tempat tu masa tarik sakit. Tarik bulu. Dulu saya tak sini, saya takut jarum tu je. Ya. Harus Tarik apa? masa cucuk ada rasa dah ni tak. So nanti jangan bagi kena lotion ke apa sabun ke, jangan letak tempat ni tarik nafas. Okey, tak sakit kan? Okay, ni kena tekan sekejap, takut darah keluar dalam 3 minit macam tu lah. Takut urat besar ni besar kan. So nanti kalau darah keluar sekali Banyak. habis. Tak boleh balik. Tak boleh Check in lagi. Belum tak boleh balik. Nama ada lagi. Oh. Potong dulu. Kena tukar nama Okey. Alhamdulillah. Okay. Thank you Okey, welcome. Jom balik. Okey. Alhamdulillah kita dah boleh balik. Okey guys, alhamdulillah kita dah boleh balik. Jom. Lupa pula tu ada skru. Punya bijak jalan. Jalan tiba. Prank betul. Jom. Tu kerusi roda apa jom. Wah. Saya tolak roda tadi kot. Tak boleh tolak roda kot. Tak boleh. Yelah dia ke bawah. Tak boleh buat kerja lagi kot. Tak boleh, hari ni kena tekan tu. Jangan sebelah. Boleh. Tengok guys. Excited sangat nak keluar. Kayuh sendiri kursi roda. Konon. Langsung. Dia tolak sendiri aku tengok. Leleh balik. Langsung check in. Tak silap masuk balik buat. Okey guys, alhamdulillah kita dah on the way balik pun. Terima kasih mama, ambil papa. Cam? Hari ni Cam tak sekolah Pagi dengan petang. Kenapa? Malas. Boleh malas. Mel sekolah pagi sekolah? Sekolah. Petang? Kenapa? Malas. Masing-masing malas. Tak sekolah pagi. Nak kena simpan handphone korang ni. Sakit perut. Ibu. Guys. So
kita kena sidai kat rumah selama Hari-hari dia 2 minggu lah kurang-kurang. Lepas tu kita cuba-cubalah curi-curi kan, exercise sikit-sikit kan. Sebab doktor kata kalau boleh dia suruh gerakkan jari jemari tu, Jari kaki. jari kaki. Lepas tu bahagian fisio dia suruh adalah teknik-teknik yang dia ajar supaya kita punya otot tu sentiasa bergerak. Kita kena amalkanlah kat rumah, kena praktikkan supaya nanti tulang tu dah kuat. Kalau kita nak berjalan dah tak ada masalah. Jadi sampai sini saja perkongsian tentang buku Lali Gaban ni. Puncanya sekejap je guys, sikit je. Brown. Sikit je, kejap je. Dia punya sidai berbulan guys, berbulan. Sidai dekat hospital je. Dia 4 hari 3 malam je Mak, apa tidur? Dia kira pada hari Khamis lah baru pergi tu. Papa kira tidur malamnya tidur 3, jadi 4 hari 3 malam lah. So kita tersidai 4 hari 3 malam di hospital. Seminggu sebelum tu kita dah jalan-jalan dulu apa semua. InsyaAllah lagi seminggu kita akan jumpa doktor, cabut benang. Nanti kita akan tanya doktor, macam mana. Mungkin lah datang tu kena X-ray, mungkin kena X-ray. Kita tengok dia punya tulang tu tahap sambungan dia dah banyak ke belum. Kalau dia ada X-ray lah. Kalau tak X-ray, kita cabut benang. Kita tengok hasil X-ray yang selepas dia operate. Rasanya ada CD kot. Nanti tengok lah. Jadi Gaban tamatkan dulu video untuk hari ni. Nantikan video apa lepas ni kita buat tak tahu lagi. Terima kasih kerana saya menonton. Assalamualaikum. Bye bye.